Salam guys, jumpa lagi dan kali ni aku nak share dengan korang tentang benda yang baru aku dapat ni. Apa benda ni? Ni secara asas ni adalah peralatan untuk kita menyambung wayar. Banyak saiz, ada saiz sederhana, ada saiz yang besar, yang kecil pun ada. Yang comel-comel ni. Biasa kita pasang sambung wayar, aku biasa pakai konektor yang macam ni. Sekarang kita ada benda ni, kita nak try dan kita nak tengok apa kelebihan dan kekurangan daripada alat-alat ni. Jom kita try. Bagi nak mengelakkan kita buang masa yang banyak, aku dah potong wayar ni siap-siap. Biasa kita pakai kan konektor yang jenis macam ni. Potong, kita keluarkan satu konektor ni. Kita pusing dulu. Kita try pula dengan barang yang baru kita terima. Kita sambungkan dia. Aku ngarut ni. Untuk wayar ni aku ambil yang warna merah ni dulu, kita try. Nampak? Tadi untuk satu wayar muat, tapi bila dah macam ni tak muat dah pula. So tak boleh pakai yang warna merah. Kita ambil yang biru, kita ambil yang besar sikit. Masukkan. Lepas tu kalau nampak ni, nampak dia ada yang tengah-tengah ni. Kalau tak betul-betul dekat atas wire yang korang sambungkan tadi, macam ni. Okey, bila dah macam ni, yang ini dia ada kerja sikit. Korang kena beli satu lighter macam ni ataupun heater. Yang ini aku beli lighter sebab senang bawa, senang pakai. Kita bakar dia. Okey, selesai. Dia dah kecut. Ni beza Yang ini kita pakai konektor jenis yang ini. Yang ini pula ni konektor yang jenis kita kena panaskan. So dua-dua aku dah siap pasang. So kali ni bolehlah kita cerita sikit kelebihan dan kekurangan dua barang ni. First kita cerita tentang ni lah. Konektor yang biasa kita pakai. Yang ini sebenarnya pada akulah kan. Ni pada pendapat peribadi aku, benda ni senang pasang, senang bawa dan simple. Sekejap je dah siap. Pasal ni kan kau kena ada beberapa saiz. Dah banyak pula nak kena bawa. Macam ni kau senang nak bawa. Satu batang ni dah dapat banyak. Yang ini senang, simple. Kau hanya pakai test pen, boleh pasang, boleh buka. Dan benda ni boleh pakai balik. Kan senang je kan. Banding dengan benda ni, penyambung wayar jenis ni, yang ini memang agak fix juga, tapi dia punya kerja dia lebih sikit. Kau kena bawa lighter, pemanas atau heater kan, untuk korang cairkan benda ni. Dan benda ni ambil masa sikit untuk korang siapkan kerja ni. Selain daripada kau kena bawa benda ni, kau kena bawa satu kotak ni kan. Melainkan kau dah tahulah korang hanya pakai beberapa jenis saiz wayar, bawa satu dua saiz dah lah. Tapi kau nak bawa benda ni kan. Tapi kelebihan benda ni kan, bila korang dah buat, dah siap, benda ni memang agak stabil, lebih meyakinkan. Nampak? Lebih fix. Dia lebih tahan daripada percikan air ke kan, berbanding dengan yang ini. Ini aku rasa dia lebih tahan dengan air. Yang ini kurang sikit. Itulah antara sebab yang ini memang banyak jual dekat hardware berbanding dengan ini. Okey guys, itu saja perkongsian aku pada kali ini. Pada korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi pada perkongsian aku yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. So yang ini kita boleh pakai balik.
Yang ni tak boleh. Ini kita buang.